Jadi halal itu maksudnya kemaafan. Jadi halal dalam bahasa Arab daripada halal yang dimungkinkan, diperbolehkan. Yang mana perkataan lawan dia adalah haram. Sebab kalau ada istilah anak yang tak sah taraf, tak boleh nak daftar sebab anak haram, anak tak halal. Itu istilah kita ambil. Jadi pada malam ini objektif kita untuk tadabbur ayat-ayat Quran, kita nak tahu apa, di mana perintah Allah SWT terhadap mendapatkan perkara yang halal. Jadi kita tahu Quran ini adalah satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dari malaikat Jibril. Quran ni punya hebat. Quran ni dalam surah Al-Ra'd ayat 31. Sebab dalam kuliah saya belajar, "Lau anna Qur'an suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ard aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'an." Allah sebut dalam surah Al-Ra'd ayat 31, ayat Quran ini tuan-tuan, mukjizat dia boleh alihkan gunung. Cuma bila kita baca tak jadilah. Allah sebut dalam surah Al-Ra'd ayat 31, Al-Quran ni bila kita baca boleh menggetarkan bumi. Selepas itu Allah sebut lagi boleh menghidupkan orang yang dah mati. Itu hebatnya Quran. Cuma bila kita baca tak bergeraklah mungkin tu. Itu mungkin kita kena kita tengok kat mana dia punya KPI dia capai. Tapi tuan-tuan balik boleh rujuk ayat surah Al-Ra'd ayat 31. Dalam satu ayat yang lain Allah sebut walladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila disebutkan kepadanya nama Allah, bergetar hati dia, tuan-tuan. Kita lepas main bola Allah sebut Allah pun tak gerak juga nak pergi masjid. Tapi yang ada kat sini semua alhamdulillah dengar ajar azan tu bila tadi mendayu-dayu terus ke masjid. Tapi bila dibacakan ayat Al-Quran bertambah iman. Ini KPI kita tu. Dalam ayat Quran Allah sebut bila disebutkan nama Allah, orang beriman itu bergetar hati. Dan jadi kita nak tanya, kenapa kita kena sebut nama Allah hati kita tak bergetar? Macam tak ada apa-apa. Macam dengar nama mungkin Imam Anwar dengan sebut nama mungkin bergetar sikit mungkin takut sikit. Imam nak semayang kan, dia bagi signal. Tapi bila sebut nama Allah, hati kita macam biasa. Jadi antara punca dia yang pertama adalah Nabi sebut dalam badan kita ada satu segetul daging. Ini kadang punca. Maksudnya daripada daging itu apa yang kita makan jadi darah, dan benda itu yang mempengaruhi diri kita. Mungkin Allah Alam saya tak tahu. Tapi kalau zaman sekarang anak-anak saya lah terutamanya, nampak gula-gula dekat TikTok, tuan-tuan. Gula-gula harga dia 1 sen. Bukan 1 sen, 0.01. 0.01 sen. Kita kata murah lah kan. Ayah nak beli, kita pun beli. Kan? Kita beli sebab 0.01 sen, beli 10 sen kan. Kita pun suruh anak kita beli 10, tapi kita tak tengok detail dekat produk datang tu ada logo halal. Bila sampai, mana yang cek lah. Mana kadang anak beralung pergi ambil. Kita tak tengok pun, kita tak verify pun. Anak kita ambil makan. Itu yang bila kita panggil anak kita suruh solat kan 10 kali.
Tak pergi solat. Itu yang merisaukan kita. Apa punca dia? Kadang anak kita pun suruh turun bawah, panggil 10 kali tak turun, tak jauh. Rumah bukanlah besar sangat macam istana kan. Ini pengalaman sendirilah. Kita pengalaman sendirilah. Jadi kita pun tak tahu apa yang anak-anak kita makan, sumber makanan. Itu yang kita risaukan. Dan kadang bila kita cek pun, logo halal tu logo yang tak clear, logo yang tak jelas. Daripada logo Thailand ada satu je yang diiktiraf oleh JAKIM, ada satu saja, iaitu CICOT, ataupun kita panggil selalu CICOT, CICOT, Central Islamic Committee of Thailand. Tapi logo yang kita tak tahu daripada mana asal usul logo. Itu sebab bila kita keluar negara, dia orang kata kat orang Malaysia ni makan logo. Nak makan je cari logo hak. Alah. Bukan apa, sebab kita pastikan benda itu disediakan mengikut prinsip halal. Sebagai contoh, kadang-kadang kita baru ni dekat viral dekat TikTok ke kat mana, ada seorang cashier, dia advice, ada seorang makcik ni, seorang puan ni, dia beli yogurt. Cashier ni kata, Kak, puan, yogurt ni tak halal. Sebab bos saya beli daripada China, tak tahu sumber halal ke haram. Cashier tu orang Islam pakai tudung, Muslimah pakai tudung. Dia pula kena marah. Dia kata, saya nak question your knowledge in Islam pula, dia kata. Dia speaking lah. Dia speaking. Cashier tu dia buat video, dia menangis, dia kata sedih. Orang yang pakai tudung, orang Islam, dia kata benda tu haram, tak ada sijil halal, tak ada logo halal, tak nak dengar. Dia pula kena marah, dia kata. Jadi sebab apa? Yogurt ni tuan-tuan, yogurt daripada fat. Fat diambil daripada dua sumber, lemak ataupun tulang, sama ada binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan, alhamdulillah. Kalau binatang, na'udzubillah. Itu yang kadang kita makan, walaupun simple yogurt. Dan juga adalah sumber gelatin. Sebagai contoh, sekarang famous kadang-kadang gummy, gula-gula gummy. Dulu tak ada. Dulu gula-gula kita zaman dulu, super ring tu ada lagi. Super ring dulu ada. Kan? Sekarang semua dah naik. Itu yang kita amat membimbangkan. Jadi ayat pertama yang Allah sebut ayat halal dalam Quran, yang sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ayat ini cantik. Surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat ini cantik tuan-tuan. Allah bandingkan makan dengan langkah syaitan. Ini bukan langkah kajang, bukan. Ini langkah syaitan. Ada dalam ayat ini. Macam mana nak makan? Allah letak hujung tu, berhati-hati dengan langkah syaitan. Jadi kita nak balik. Ada dua perkara dalam ayat ni. Pertama, kita ingat balik doa makan kita. Macam mana doa makan kita? Ada betul-betul. Time makan je ingat doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik, ya Allah berkatilah kami, razaqtana dengan rezeki kami, wa qina adzabannar, hujung itu, dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Kita nak makan,
Tapi kita disuruh doa untuk jauhkan dari neraka. Kan? Kat depan kita kambing guling. Kan? Laksa, asam pedas, ikan pari, udang galah, udang harimau, semua ada depan tu. Ke tak kacau mood kita makan, kita dah tengok semua kan. Kalau kita buka puasa contoh, buka puasa tu kan, kat buffet kan dah habis banyak, semua kuih-kuih semua jenis ada. Tiba-tiba disuruh kita ingat jauh daripada api neraka. Itu doa makan kita tu. Maksudnya apa? Maksudnya makan kita tu, kita nak suruh kita check dulu supaya diberkati dan jauhi daripada api neraka. Sebab apa? Syaitan itu tugasnya untuk mengirim kita ke dalam neraka. Cantik ayat. Yang kedua, disebut dalam ayat itu halal dan thayyiban. Ini satu lagi, thayyiban ni bukan bahasa Melayu ni. Thayyiban ni asal dari bukan tayyib, bukan juga Yusuf Tayyub tu, itu bukan thayyiban. Dalam satu ayat yang lain Allah sebut juga dalam doa. Ini doa untuk anak-anak kita. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Anak kita pun kena thayyiban. So tadi ada forum Ustaz PU tadi. Dia kata sebelum dapat tauliah ni dia bagi ceramah juga, tapi jemputan halal tapi tak thayyiban. So tadi Datuk Mufti baru bagi tauliah. So sekarang dah halal dan thayyiban. Thayyiban tu lagi baik. So satu peringkat halal, satu peringkat baik. Kalau kita tengok dekat supermarket tuan-tuan, semua produk ada logo halal. Sekarang kat Malaysia alhamdulillah kita tak susah cari makanan halal. Cuma kita orang Malaysia ni kita banyak makan. Sampai ada orang sebut kita orang Malaysia mati sebab makan. Orang dekat Palestin mati sebab tak makan. Sebab banyak halal tu dah banyak. Tapi bila sebut halal tu, sebagai contoh saya yang minum kopi sini. Kopi halal kan? Kat pasaran halal. Ada logo halal. Tapi tuan-tuan nak tahu kopi itu pernah diharamkan di kota Madinah dan juga di kota Baghdad dulu. Sebab apa? Sebab pada waktu itu kopi itu asal dia daripada Ethiopia. Bila penggembala kambing ni dia bawa kambing, dia bagi rumput tak ada, dia bagi satu biji kopi. Jadi bila dia bagi biji kopi itu, kambing itu jadi aktif. Aktif bukan macam kambing kita, dia pergi macam kuda, jadi kuda. Dia lompat-lompat. Jadi penggembala ni pun pelik, dia kata. Bagi makan biji ni jadi aktif lah. Dia pun ambil makan. Dia pun jadi aktif tuan-tuan. Itu biji kopi asal. Kemudian didagangkan, bawa ke Baghdad, kota Baghdad pada waktu itu. Dan orang start consume kopi pada waktu itu. Dibawa ke Madinah. Jadi orang Madinah dengan kopi buat apa? Dia nak berzikir. Dia tak nak tidur. Ini golongan sufi, golongan ahli zikrullah yang dia minum kopi. Kalau tengok orang sekarang di Istanbul lah, kan? Siapa yang pernah sampai ke Turki, dia buat kopi atas pasir. Dah habis zikir, mengantuk, dia minum kopi. Satu malam tak tidur. Yang jadi masalah bila supply kopi itu habis. Jadi orang jadi marah. Minum kopi dari kafein. Kafein ni dia bila terlebih dia akan jadi macam agresif sikit. Tu orang yang minum kopi kalau perasan, sampai anak-anak ada geng-geng barista ni kan, kadang kalau macam dia tertinggi suara bukan dia marah kadang, tapi mungkin tak dapat konsum kopi. Tu dia. Jadi dia teragresif. Jadi pemerintah ulama bincang haramkan kopi pada waktu tersebut. Tapi sekarang kopi dah halal, logo halal ada. So cuma thayyiban tadi ada makanan logo halal, gula-gula ada halal. Apa lagi yang ada halal? Tapi tak
tak baik. Gula ada halal. Gula ada halal. Tapi pembunuh nombor satu dekat Malaysia ni apa? Gula. Bukan rokok tu tuan. Bukan rokok. Ni kan ada yang kalau saya dari Selangor, kalau turun di airport KLIA tu dah ada tulis fatwa Negeri Selangor merokok adalah haram. Banyak duduk kan. Membahayakan kesihatan. Tapi ikut data statistik, pembunuh nombor satu dekat Malaysia adalah gula. Tak ada lagi gula diharamkan di Malaysia. Nah, jadi mungkin kena buat satu ni lah, kebaikan keburukan gula. Jadi diadakan gula coklat, brown sugar, gula dan gula yang kurang gula dia lah, membahayakan. Jadi itu halal tapi tak thayyiban. Halal tapi tak baik. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir daripada ayat tadi, setelah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa tidak ada Tuhan selain Dia dan bahawa hanya Dialah yang menciptakan segalanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa Dialah yang memberi rezeki kepada semua makhluk. Ini kita kena yakin. Rezeki yang halal itu datang daripada Allah, sumber yang fitrah, sumber yang baik. Jadi tugas syaitan inilah yang menyesatkan. Sebagai contoh berlaku pada zaman Nabi, di mana kaum Quraisy pada waktu itu mengharamkan jenis-jenis haiwan. Unta sebagai contoh, nama unta tu unta Bahirah, unta Saibah, Wasilah dan sebagainya. Sebagai contoh, antara unta tu dia lahirkan yang pertama anak dia jantan. Mak unta tak boleh disembelih, diharamkan. Jadi benda itu dah haram sebab dia telah mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bela lembu tiba-tiba kan, lembu tu lahirkan anak sama macam isteri kita lahirkan anak kita, kita tak nak makan lembu tu contoh. Kita kata haram siapa nak makan lembu ni. Benda tu adalah haram, menyerupai kaum jahiliah. Hadis daripada Iyad bin Muhammad yang direkodkan dalam kitab Sahih Muslim bahawasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud Allah SWT berfirman, sesungguhnya semua harta yang telah kuberikan kepada hamba-hambaku adalah halal bagi mereka. Seterusnya disebutkan bahawa dan sungguh aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan cenderung kepada agama yang hak. Maka datanglah syaitan kepada mereka. Lalu syaitan menyesatkan mereka dari agamanya dan mengharamkan atas mereka apa-apa yang telah aku halalkan bagi mereka. Nah, satu persoalan tuan-tuan. Ada yang tanya, sepanjang saya, selain daripada saya berceramah ni, saya juga adalah trainer, HRBC trainer. Ada yang tanya, Ustaz, kenapa tak buat sijil haram? Semua dah banyak halal, buatlah sijil haram. Senang kan? Ini haram, ini haram, nun haram kan? Kenapa tak buat sijil haram? Jadi ayat ini daripada hadis ini menyebutkan nak mengharamkan suatu benda pun hak Allah Ta'ala. Tak semudah-mudah untuk kita haramkan suatu perkara. Sebab dalam muamalat, setiap perkara dalam muamalat itu adalah hak, harus melainkan ada dalil yang mengharamkannya. Ini ulama-ulama, mufti, para cendekiawan susah nak haramkan satu benda tu. Jadi sijil haram pun susah kan? Kita nak cek pula kan, ni haram betul ke? Jadi hadis ni menyebutkan bahawa tugas syaitan itu mengharamkan apa yang halal pun adalah tugas syaitan, menghalalkan apa yang haram pun tugas syaitan. Kiri kanan. Syaitan ni kiri kanan nak ajak kita masuk neraka ni, kiri kanan. Kita tersalah mengharamkan satu perkara pun jadi dosa, menghalalkan satu perkara yang haram pun jadi dosa. Jadi payah nak mengharamkan ataupun menghalalkan suatu perkara. Tafsir kontemporari menurut tafsir Al-Wajiz oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhail.
Wahai manusia, makanlah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu di muka bumi, yang diperbolehkan dan untuk nikmati, dan janganlah mengikuti jejak langkah syaitan yang mengajak kepada kemaksiatan, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Al-Kalbi berkata ayat ini turun kepada Bani Thaqif, Khuza'ah dan Amir bin Sya'sya'ah yang mengharamkan atas diri mereka sendiri beberapa perkara, antaranya hasil tanaman dan haiwan ternakan. Ini yang tadilah, ada satu kaum pada zaman Nabi ini, mereka mengharamkan ternakan ataupun hasil tanian sesuatu mengikut yang mereka tentukan sendiri. Okey, baik. Ayat yang kedua, tadabbur surah Al-Maidah ayat 88. Tadi surah Al-Baqarah 168. So lepas ni balik bolehlah cerita, kongsi kepada keluarga, isteri, anak ayat-ayat berkenaan halal haram ni. Okey. Al-Baqarah 168, Al-Maidah 88. Cantik. Nombor dia pun cantik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar beriman kepadanya. Ni tuan-tuan, ayat ni pada saya lagi cantik. Allah sebut makin kita makan, tuan-tuan, makin kita bertakwa. Mana ustaz ni macam mana pula kan, Ustaz? Tak pernah dengar sebelum ni. Makin kita banyak makan, makin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kadang kalau ustaz datang kan, panggil Datuk Mufti datang, orang penceramah ataupun habaib-habaib ataupun pendakwa-pendakwa datang, besar datang, kita jamu makanan. Sebab memang ada syekh masyayikh kita ni yang kuat makan. Alasan dia apa? Bila mereka makan, itu satu lagi, bila mereka makan, mereka semakin kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan oleh ada guru-guru di Azhar ni, bila waktu Ramadan malam akan ada kurma dekat tepi. Kalau kita biasa ada air kosong kan dekat tarawih kan, ni ada kurma. Nak tarawih tu, sebelum tarawih makan satu. So kurma tu ajaibnya, buah kurma tu dia boleh bagi tenaga kat kita. Even ada satu hadis daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang consume buah tamar ajwa pada pagi hari akan dijauhkan daripada sihir. Ini buah kurma. Bukan buah pisang kan? Kurma. Cuba kalau makan tukar sihir, mungkin tahun depan puasa hidang letak kurma kat depan kan. So bila kita makan, kita boleh tengok biji. Imam ni makan 10 biji. Bilal makan 20 biji. Kenapa? Bila suara kena keluar lebih. Makin kita makan, makin kita bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syarat apa? Dengan syaratnya kita makan makanan yang halal lagi baik. Dan kalau kita tengok peribadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun, baginda suka bahagian-bahagian unta ataupun kambing yang tertentu. Cuma pernah disuruhkan kepada, dalam satu hadis disebut pernah disuruhkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daging tok. Daging tok. Tapi Nabi tak makan, Nabi tak halal. Jadi Nabi tok tu boleh makan. Tapi ada yang bawa ke Malaysia, dia kata itu biawak. Biawak boleh makan. Biawak padang pasir boleh makan. Biawak kelebang pasir kena tanya Datuk Mufti. Tapi saya pernah berbincang dengan Mufti Abdul Qadir Barakatullah di UK.
Saya sempat duduk bekerja dengan Halal Food Authority di UK. So mufti kami masa tu Mufti Abdul Qadir Ibrahim, tapi daripada mazhab Hanafi. Dia kata beginilah, dia kata kalau saya pergi ke Far East region ataupun negeri-negeri dekat timur lah, saya, ulama sana kata, orang sana kata ular tu boleh makan. Saya tak makan lah. Dia hidang apa saya tak makan. Tapi halal. Maksud dia belut lah, macam belut pula. Sebab Hanafi ni dia lain sikit tuan-tuan. Dia menggunakan rock U, disokong dengan Al-Quran dan Hadis. Sebagai contoh, udang. Sebahagian ulama Hanafi memakruhkan makan udang. So untung siapa kalau kita makan udang dengan orang-orang Hanafi ni, sebab dia orang tak makan udang. Dia makan lebih. Sebab dia kata alasan dia adalah dipanggil tak toyiban tadi, tak toyib. Maksudnya rupa udang tu bodoh. Tak macam ikan. Sebab disebut dalam Quran sama tu semua maklum ikan, tapi bila tengok udang, ikan, muka dia tak sama, tak cantik, tak handsome. Binatang apa ni? Jadi mereka ada yang mengharamkan. Sebahagian ulama Hanafi, semakin Mufti Abdul Qadir sebut, kalau dia makin jauh duduk dengan laut, kat pegunungan contoh, dia akan kuat mengatakan udang tu haram. Sebab dia tak pernah nampak udang, dia tahu ikan. Itu sebab. Okay. Jadi surah Al-Ma'idah Allah sebut ayat 88, makin kita makan ni, makanan halal dan thayyibah ni, makin kita bertambah takwa. Okay. Jadi jangan takut untuk makan. Dari tafsir ayat menurut Ibnu Katsir, Ali Ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang dari sahabat Nabi SAW. Apa yang berlaku pada sahabat Nabi ni? Dia kata kita gembirikan diri kita. Gembiri itu apa? Kalau kita biasa yang orang Islam ni dah potong sekali. Gembiri ni potong lagi sekali. Kira habis lah. Sahabat Nabi datang jumpa Nabi, kami nak gembirikan diri kami. Tinggalkan nafsu syahwat duniawi dan mengembara di muka bumi seperti yang dilakukan oleh para rahib pada masa lalu. Ketika berita tersebut sampai kepada Nabi, maka beliau mengirimkan utusan untuk menanyakan hal tersebut kepada mereka. Mereka jawab benar. Ini satu lagi kita kena belajar daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai satu berita ni, Nabi cek. Tak sahih, tak sebar. Maka Nabi SAW bersabda dengan maksudnya, tetapi aku puasa, aku juga berbuka. Aku solat, aku juga tidur. Aku menikah wanita. Maka barang siapa yang mengamalkan sunnahku, berarti dia termasuk golonganku. Dan barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Riwayat Ibnu Hatim. Nabi pun berkahwin 9 lagi tuan. Ya. Kita maksimum 4 je. Melaka dah keluarkan polisi 21 hari. Tadi yang dimaklumkan saya sampaikan je. Berita tu sahih. Saya pun baru tahu. Tafsir kontemporari menurut Tafsir Al-Wajiz oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahawa dan dibolehkan untuk orang-orang beriman mengambil makanan dan minuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang halal, yang tidak diharamkan. Lagi baik tidak kotor, dan takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan syariatnya yang kamu imani, kerana sungguh iman yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kebaikan yang didukung dengan ketakwaan dan amal soleh. Ayat ini diturunkan kepada 10 orang sahabat pada zaman Nabi yang mengharamkan makan daging bagi dirinya sendiri, dan satu kelompok yang mewajibkan solat pada malam hari. Malam tak tidur solat. Berpuasa di siang hari
tanpa berbuka dan menjauhi wanita ataupun isteri. Jadi hadis ini menganjurkan kita untuk makan dan bertambah takwa kita. Ayat yang ketiga, tadabbur surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat 69. Tadi Al-Baqarah 168. 168 ya. Al-Maidah 88 dan Al-Anfal ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Maka makanlah dari sebahagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsir menurut Ibnu Katsir dalam kitab Sahihain yang ditulis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui Jabir Ibnu Abdullah yang mengatakan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud aku dianugerahi dengan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada para nabi sebelum aku. Aku diberi pertolongan melalui rasa gentar yang mencengkam hati musuh sejauh perjalanan sebulan. Bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat solat yang lagi menyucikan dan dihalalkan bagiku ghanimah. Sedangkan sebelum ini tidak dihalalkan bagi seorang nabi pun. Aku dianugerahi syafaat dan dahulu seorang nabi hanya diutus kepada kaumnya, sedangkan aku diutus untuk sekalian alam. Dalam satu hadis yang lain disebutkan tidak dihalalkan ghanimah bagi yang berkepala hitam manusia kecuali hanya kepada kami. Jadi ini dalam soal ghanimah. Ghanimah itu apa? Ghanimah bila kita dalam peperangan, umat Islam, geng umat Islam menang, tim umat Islam menang, orang kufar kalah, halal harta orang kufar itu kita ambil, kita rampas. Jangan malu-malu. Ini tak apalah malu lah, tak apalah bagi orang lain ada. Benda itu telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut tafsir kontemporari oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, maka makanlah sebahagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai ghanimah, sebagai makanan yang halal lagi baik, tidak ada keharaman dalamnya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun atas dosa orang mukmin lagi penyayang. Ayat seterusnya, ayat terakhir surah An-Nahl ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik, halal dan thayyibah, dari rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika hanya kepadanya kamu berserah. Dalam ayat ini pun cantik. Allah bandingkan makan makanan yang halal lagi baik tadi dengan sifat syukur ataupun ibadah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala memberitahu hamba-hambanya yang beriman untuk memakan rezeki yang halal lagi baik dan bersyukur kepadanya atas hal itu. Sesungguhnya dia adalah zat yang memberi nikmat itu kepada mereka dan dialah yang berhak disembah dan tiada sekutu baginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat seterusnya bahawa dia telah mengharamkan ke atas mereka akan apa yang menjadi mudarat bagi mereka. Dan juga dalam agama dan urusan dunia mereka, iaitu bangkai, darah dan daging babi serta haiwan yang disembelih dengan menyebut nama selain daripada nama Allah. Ini ada satu. Kadang ulama kita ada khilaf kat sini. Apa hukum menyembelih binatang haiwan dengan membaca bismillah? Sunat ke wajib? Siapa ni nak raya korban? Korban boleh lagi kan? Seko-seko. Kalau kita sembelih ayam, kalau ayam 500 satu minggu, satu hari kan, letih tu macam.
Ada yang kata wajib, ada yang kata sunat. Yang kata sunat berdasarkan kepada surah An-Nahl ayat 115. Sebab apa? Dari syak. Sebab apa dalam ayat ini disebut haiwan yang disembelih dengan menyebut nama selain daripada nama Allah. Ayat tu lain sikit. Ayat Arab ni dia lain sikit. Kalau tak sebut nama Allah, boleh makan ke tak? Kalau ikut ayat ni boleh. Kalau ikut ayat ni boleh. Sebab tu dalam rukun, ni modul yang pertama. Kita dah buat satu 7 modul. Ni modul introduction lah, ataupun tadabbur. Kita ada lagi 6 modul yang akan bincangkan lebih detail tentang penyembelihan halal. Antara rukun halal pertama, niat tu kena kerana Allah. Niat tu kena ada. Maksudnya nak sembelih, nak korban, kita kena niat itu kerana Allah. Tapi kalau kita niat kerana Tok Bomo suruh sembelih, dia kata saka penuh badan ni, kena sembelih lembu sado. Dia pun ambil, pergilah cari lembu sado, kan? Ikutlah cakap Tok Moh tu, kan? Sembelih. Tapi kau tak boleh makan, kan? Nak bagi, kan? Tok Boh ambil, simpan, dia makan. Dia jual pada kat belakang, kan? Itu dah haram. Sebab dia sembelih niat kerana selain daripada Allah. Itu boleh jadi hadatul haram. Tapi bila imam tak sebut bismillah tu, tapi yang nak korban tadi dia niat kerana Allah, niat kerana Allah Taala, jatuh halal. Daripada niat tadi boleh jadikan satu perkara itu sama ada halal ataupun haram. Yang dikatakan haram tadi bila disembelih dengan nama selain daripada nama Allah. Untuk tadilah yang saya sebut tadi. Menurut Profesor Wahbah Zuhaili pula, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki apa yang Allah SWT diberikan kepada kamu yang halal lagi baik, dan jauhilah kekotoran seperti bangkai dan darah. Lalu bersyukurlah ke atas nikmat kurniaan Allah yang diberikan kepada kamu dengan mentaatinya. Jika kamu hanya menyembah kepadanya dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Jadi ayat ini disebutkan bagaimana makan makanan halal itu akan menjadikan kita ni tambah syukur kepada Allah. Sebab kita sebelum makan dianjurkan juga. Syukur tu apa? Allah yang bagi turunkan makanan halal ni. Sebagai contoh dalam satu hadis Nabi SAW. Ini siapa yang selalu pergi umrah, nak pergi haji ni, nak musim haji ni pun, pergi ladang unta, pergi ladang unta. Arab Badawi tu suruhkan pula minum air kencing unta. Halal ke haram? Minum kencing unta. Ada dengar? Tak ada? Ada? Ada yang minum? Tanya terus, ada yang minum? Sebab dalam satu hadis disebut ada satu kaum ni ditimpa bala wabak. Jumpa Nabi kata pergi minum air kencing unta. Dia mungkin masa tu macam Covid lah. Asal ada sebar juga masa Covid, minum air kencing unta. Unta ni tuan-tuan, kalau kita kaji binatang nama dia unta tu, Masya Allah, ini satu lagi keajaiban. Unta tu tuan-tuan bila makan duri jadi lauk dekat dalam perut dia. Duri tu hancur. Ini unta. Unta kalau musim panas, pada pasti memang panas lah, tapi ada musim sejuk, musim panas, dia boleh sejukkan badan dia. Dia ada aircon dalam badan dia. Unta tuan-tuan, ada yang unta sakit ni dibagi makan apa tuan-tuan? Ular. Unta tu dibuka, ya, dibagi makan makanan berbisa. Nak sembuhkan penyakit unta tu. Kan kadang kita kambing sakit kurang, kan, mati, kan. Bila unta sakit, orang Arab buat apa? Suap bagi makan ular ataupun binatang berbisa yang lain.
Itu kehebatan unta itu. Dia punya diciptakan begitu rupa. Unta makan kaktus steady je. Cuba kita makan kaktus tu, berbengkak-bengkak lah kan. Tapi unta makan kaktus tu steady. Sebab apa? Duri yang masuk dalam mulut dia sampai ke tekak akan jadi semua lembut, cair, dia macam asid dalam badan. Jadi tak mustahil kalau kencing unta. Sebab Nabi sebut unta je. Jangan kita tengok India dia makan kencing lembu kan. Di negara India saja lah, bukan India sendiri lah. Kencing lembu. Yang disebut tadi unta sahaja. Sebab lembu saya tak pasti ada tak ciri macam unta tadi. Adakah lembu makan pokok kaktus? Tapi unta ni telah diciptakan begitu utuh. Badan itu penuh dengan asid dan sebagainya. Jadi siapa yang sakit boleh minum kan? Kalau yang tak sakit tak perlulah minum. Ini sebab ada dalam hadis. So kalau pergi haji tiba sakit pula kan, saya nak cari air kencing unta. Jadi kita dah sampai ke penghujung ni. Alhamdulillah. Jika ada soalan berkenaan tentang halal atau haram, ada soalan ke? Ada makan kan? Ada. Tanya soalan betul-betul kan? Makan. Jadi dalam dunia yang penuh mencabar ni, dalam buku halal wal haram fi Islam karangan Profesor Dr. Yusuf Qaradawi sebut benda hal haram ni dia kreatif, dia berevolusi. Cantik buku tu, memang cantik, orang syukur, memang tepatlah Datuk Mufti bawa. Dia kata apa, benda haram ni dia akan berubah. Dia kreatif tu berubah. Dulu zaman Nabi, arak tu satu je dia cari, khamar nama dia. Tapi sekarang tuan-tuan, arak tu banyak dah jenama. Nak dievolusikan arak tu. Kalau kita lalu dekat jalan federal dekat Petaling Jaya tu, kan ada kilang arak tu gitu. Kita boleh baca brand dia. Dulu tak keluar brand tu. Tapi sekarang dah keluar pula. Saya pun dah lama tak lalu. Kita pun tak ada sebut, tapi saya boleh ingat lah berapa. Antaranya Heineken, Carlsberg, Stok, apa tak, saya pun tak tahu dah pronounce. Ada 5-6 brand. Sampai ada satu kes baru-baru ni tentang pernah viral satu air Beplican. Air Beplican halal ke haram? Kan pernah jadi isu? Sebagai itu haram. Sebab apa? Punca dia ada sebab dia. Sebab Malaysia punya dipanggil setiap benda dia ada dia punya natural alcohol. Sebagai contoh, kita makan selalu tapai. Ada tak tapai ada yang ada logo halal? Tapi kita makan ni. Tak ada, bukan tak halal, tapi nak dapatkan halal tu payah tuan. Sebab apa? Dia lalu proses fermentation. Tak berani bagi halal sebab kalau fermentation tu jatuh kalau kita minum makan tapai mabuk kejap. Itu dah jadi arak, memabukkan. Jadi isu kepada Beplican tadi, kita punya level alkohol kat Malaysia ni 0.05%. 1% ni berapa ni? 0.05%. Itu daripada natural alcohol. Tapi di negara Iran, Beplican daripada Iran, dia punya level alkohol dia natural alcohol 0.08%. Bila tinggi masuk Malaysia jadi alcoholic drink. Sebab kita punya standard 0.05%. Jadi kat situ. Sebab setiap negara dia ada berbeza penentuan alkohol tersebut. Itu masalah dia lah. Tapi kalau selagi kita minum air yang tak memabukkan, alhamdulillah.
Dan ada juga tuan-tuan kasbek, baru-baru kasbek. Tak silap saya lah, ada nama Arab di Malaysia. Mohon sedia halal. Ni malu ni, siapa ada bisnes ni, siapa ada produk tapi tak apply sedia halal ni malu. Sebab kasbek jenama Arab ni pun nak apply sedia halal. Dia kata apa? Okey, dia kata daripada air arak tu, dia nak guna sistem osmosis, kan jadi air kosong, air mineral. Air mineral tu nak buat halal. Boleh ke tuan-tuan? Kenapa tak boleh? Ni susah ni. Tok Mufti nak keluarkan. Tak boleh sebab apa? Sumber dia daripada haram. Itu cabaran sekarang. Jadi tak ada soalan, kita tangguhkan itu. Majlis pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.